Ramai orang mula nak melabur tapi terus pening. Bondnya apa? Unit trust ni apa pula? Yang mana lagi untung? Jangan main hentam beli je tau. Sebab kalau tak faham produk yang korang beli, untung tak nampak, stres dulu yang sampai. Jom faham 5 benda ni, lepas ni barulah boleh melabur dengan lebih yakin. Bond ni sebenarnya mudah je. Bayangkan kerajaan ataupun syarikat yang besar nak pinjam duit daripada orang ramai. Jadi, korang bagi pinjam duit korang dekat mereka. Dan sebagai balasan, mereka akan bayar faedah setiap tahun. Bila dah cukup tempoh, duit asal tu dipulangkan semula. Senang cerita, bila beli bond, korang sebenarnya jadi macam bank yang bagi pinjaman. Sebab tu ramai yang suka bond sebab pulangannya lebih stabil. Tapi janganlah ingat bond tak boleh rugi. Kalau syarikat yang keluarkan bond ada masalah kewangan ataupun korang jual sebelum tempoh matang, nilainya tetap boleh turun. Kalau versi patuh syariah, anda boleh pilih sukuk. Anda boleh beli bond ataupun sukuk di Bursa Malaysia dan bank-bank perdagangan seperti Maybank, CIMB Bank, Standard Chartered Malaysia dan Hong Leong Bank. Kalau unit trust pula, bayangkan ramai orang kumpul duit dalam satu tabung yang besar. Selepas tu, seorang fund manager yang pakar akan urus duit tu untuk melaburkannya dalam saham, bond, sukuk ataupun aset lain. Maksudnya, korang tak perlu pening nak pilih syarikat satu-satu sebab semuanya dah diuruskan. Tapi jangan salah faham pula, unit trust bukan mesin cetak duit. Harga boleh naik dan harga boleh turun. Anda boleh beli unit trust di bank perdagangan, syarikat pengurusan dana atau secara online melalui platform iInvest KWSP. Lagi satu, bukan semua dana sama tau. Ada yang agresif, ada yang konservatif, ada yang fokus Malaysia dan ada yang juga melabur di syarikat gergasi dunia macam Apple dan juga Microsoft. Perbezaan antara bond dan unit trust. Kalau nak senang ingat, bond sama dengan anda pinjamkan duit. Unit trust pula sama dengan korang tumpang pelaburan yang diuruskan oleh pakar. Bond biasanya lebih stabil dan risiko lebih rendah. Unit trust pula ada potensi pulangan yang lebih tinggi tapi turun naiknya pun lebih besar juga. Jadi jangan terus cok bond paling selamat atau unit trust paling untung. Dua-dua tetap ada risiko, cuma tahap risikonya berbeza. Jadi, siapa yang sesuai beli bond dan unit trust? Kalau anda jenis tak boleh tidur bila tengok pelaburan turun sikit, bond mungkin lebih sesuai sebab lebih stabil. Tapi kalau anda masih muda, sanggup tunggu lama dan boleh hadap turun naik pasaran demi potensi pulangan yang lebih tinggi, unit trust terutama dana equity mungkin pilihan yang lebih sesuai. Ingat, pilih pelaburan ikut matlamat hidup dan tahap risiko sendiri. Bukan sebab kawan cakap best ataupun influencer tengah promote. Kesilapan beginner, salah faham orang ramai ataupun persepsi. Ini yang paling ramai tersalah faham. Ada yang ingat unit trust confirm untung. Ada pula yang yakin bond langsung tak boleh rugi. Hakikatnya semua pelaburan ada risiko. Yang bezanya cuma tahap risiko. Sebab tu jangan malas buat homework. Baca fact sheet, faham charge yang dikenakan, semak prestasi dana dan pastikan produk tu diuruskan oleh syarikat yang berlesen di bawah Suruhanjaya Security Malaysia. Kesimpulannya, tak ada pelaburan yang confirm kaya ataupun confirm selamat. Yang ada cuma pelaburan yang sesuai dengan diri korang. Jadi sebelum laburkan duit, laburkan dulu masa untuk tambah ilmu. Sebab dalam dunia pelaburan, orang yang paling untung bukan yang paling cepat mula, tapi yang paling faham apa yang dia beli. Selamat melabur dan jangan lupa subscribe ke YouTube channel Direct Lending, pakar pinjaman anda untuk info pinjaman dan tips kewangan yang santai.